Okay. Apa orang cerita? Orang betul. Dia nampak je orang macam ni kan. Dia cakap, ni gaya pencuri lah ni. Ni muka pecah rumah. Kan? Tak macam Yeah. masa kecil tu saya dengar kata ayat ni tak elok lah. Dia nampak je kan. Nampak orang kulit hitam macam India kan. Bawa sabit. Kawan tu kerja potong rumput. Kau kena potong kepala nanti. Astagfirullah. Tak banyak benda tu macam Betul. tajuk yang pelik. Betul. Tapi benda tu macam orang tu memang kerja potong rumput. Betul. Kan dia buat sabit besar. Dia ayun sabit tu untuk potong rumput. Betul. Lepas tu nak takutkan anak, kita gunakan orang tu. Kan? Biasanya actually yang saya pernah penoreh getah juga. Ya, betul. Penoreh getah banyak saya tengok. Jadi macam pernah ditakutkan. Tapi stereotype tu macam tu lah. Macam ilmu kata dia orang dah assign. Kalau hitam jahat, kalau putih baik. Kalau sekian dia jadi macam tu. Macam ada point. Betul. Kau nampak orang tu macam pakai kemas je, ni baik ni. Dia kita ada beza kan. Masalah betul. Kalau orang tu libatkan diri dia dalam tajuk masalah agama. Betul. Contoh macam kes kata apa, masalah apa, dia busuk belum tentu lagi tak betul. Kan? Kalau dia busuk kerana memang dia tak ada duit, tajuk lain. Tapi kalau dia membusukkan diri dia untuk dekat diri pada Tuhan, tu gila. Okay. Itu tak diajar agama. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia paling dekat dengan Allah Taala, tak nak bau busuk. Betul. Maka tak makan benda yang membusukkan mulut. Jadi tak kenalah benda tu tak kena kat situ lah. Tapi pada sudut yang lain memanglah kita panggil stereotype. Bila kita nampak macam ni, kita akan bayang sekian. Okay, betul. Itu pertama. Yang pertama kan Ustaz, okay. Dia kira macam kepala otak kita dah ada satu template. Tengok benda yang macam tu dah kira tuduh reality dah. Okay, yang kedua ni ya Ustaz, mereka cakap confirmation bias. Maksudnya kecenderungan pengesahan. Okay. Dia ibarat, okay, sebaik sahaja kita, ni dari 1960-an lagi lah, sebaik sahaja kita membentuk satu sangkaan, kepala otak kita dah start nak cari bukti-bukti yang untuk menyokong sangkaan itu, dan dia menolak bukti-bukti yang mencabarnya. Kita tahulah benda ni bukan sahaja di luaran tetapi dalam agama jugalah kadang-kadang. Kan Ustaz? Ni lagi sufi biasanya tu lah. Kan Datuk Guru dia cakap mana nak dilawan pun. Hadis Nabi kata tidak, dia kata ada juga. Betul lagi? Yang itulah, yang tu kedua lah kan. Okay, so yang ketiga ni, yang ni mereka cakap ni dia rendahkan ego kita lah. Betul lah. Di mana kita selalu yakin sangat dengan diri kita. Bukan yakin lah, yakin is not the right word to use. Kita confident sangat dengan diri kita bahawa mata dan ingatan manusia kita ni tajam gila. Setiap seorang kita ingat diri macam Imam Syafi'i. Macam tu kan. Tapi pada asalnya, kita mata dan ingatan manusia ni memang jauh lebih lemah daripada yang kita sangka. Kita kena revise revise kan. Dan ujian di Amerika lagi, dia mereka membuat ujian DNA lah. Okay. Dan dia walaupun ada orang yang manusia yang bersumpah di mahkamah, okay, yakin 100% dengan matanya sendiri, masih boleh dibuktikan salah dengan DNA mereka. So kalau mata yang melihat pun boleh tersilap jauh, apalagi minda kita yang menyangka. Ya, kan? betul. Okay. Jadi kalau tiga-tiga tu memang ada kebenaran lah ini. Macam yang pertama tadi macam ni cakap lah, apa orang sebut yang jadikan pattern. Yang kedua, apa yang kita dah memang percaya, kita sebut datangkan bukti. Betul. Yang ketiga tu adalah benda yang kita overconfident pada diri kita. Betul. Sedangkan kita salah, tapi kita rasa kita betul. Betul. Kan? Kita takkanlah aku salah kan. Kan? Walaupun kita lupa kadang ada cerita kelakar kan lah. Kadang kita, yalah, benda tu saya rasa ada orang pernah buat uji kaji. Dia letakkan tulisan yang tak cukup. Okay. Tak cukup. Tulisan terlebih ada juga. Tulisan yang tak cukup kalimah ataupun huruf tak cukup. Tapi bila kita baca, dia dapat baca. Betul. Pasal kepala kita dah ada set. Betul. Sendiri. Memang betul, sangkaan-sangkaan tadi memang betul. Macam itulah keadaan dia dalam Islam pun benda tersebut kan. Kita kata sangkaan ni, kita ulang balik, kita tak nafikan ada sangkaan betul. Sebab tu dalam Quran pun sebut ba'dadh-dhanni ithmun fa inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sebahagian sangkaan tu adalah dosa. Jauhilah banyak daripada sangkaan, kerana sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Dia bukan maksud dia ke semua sekali. Tapi dari by right kan, bila kita kata tentang dia punya mindset tadi kan, memang kita kata manusia ni punya kepercayaan kadang dibina dengan cara tadi. Benda tersebut memang kita panggil macam tadi lah, macam kita nampak hitam je jahat. Kalau sekian putih je mesti baik. Kalau contoh macam belajar universiti tu mesti bagus. Kalau dia kata tak belajar cukup sekolah tu macam tak elok. Tak, benda tu memang kita ada mindset. Walaupun kadang-kadang pencuri tu daripada universiti. Betul. Yang paling banyak mencuri lah kan. Daripada keluar universiti. Ni keluar universiti yang marah pula. Okay. Tapi orang akan pandang yang
yang kurang pelajaran tu yang dikatakan apa yang apa tak gerti baca tu yang paling teruk. So jadi kadang-kadang basic benda macam ni kita kata benda-benda yang memang kita kata membantu sangkaan itu untuk berlaku. Betul. Macam cerita lah nampak orang tu buncit ke tidak, dia buncit tu betul ke kan, ada sangkaan. Kita faham, tapi lah balik pada asal tindakan kita atas sangkaan tadi apa. Betul. Pasal kita dalam realiti dia dalam Islam memang tak boleh kita gunakan sangkaan. Memang betul. Macam kita ulang pada awal tadi kita sebutkan pada mahkamah sivil memang sangkaan itu adalah benda yang boleh mensabitkan kesalahan. Pasal dia kata beyond reasonable doubt tu, ayat tu memang tak nampak. Betul. Tapi tak ada benda keputusan lain yang dianggarkan, disangkakan kecuali itu. Mana paling munasabah ini. Betul. Walaupun mungkin orang lain, walaupun dia tu yang dalam cerita-cerita lama kan. Yeah. Orang tu kena tikam. Betul. Lepas tu kawan tarik. Betul. Jadi dia terus kena cap jari, dia ada terus dia kena. Betul. Benda tersebut dalam kita panggil apa dalam konteks ni dalam Islam kita kena betul tak dia buat. Betul. Betul mungkin soalan daripada suami tu kan, awak nampak ke tidak? Dia ambil. Itu soalan betul. Pasal kita kata sangkaan kita ada, tapi masalah awak nampak dia ambil tak? Betul. Pasal untuk memalukan dia ramai dan sebagainya, awak kena pastikan awak nampak dia buat. Betul. Macam Ustaz cakap jugalah, sebelum nak mengambil tindakan tu yang dikawal oleh emosi, dia kena ada SOP dia lah untuk ikut sebelum mengambil tindakan kan. Kalau tidak pun tarik ke tepi tanpa apa kecoh-kecoh. Puan main kejap kan. Kita ada benda nak tanya sikit lah. Ada survey cakap yang tu. Tak apalah. Jadi dia tukarlah tajuk. Yang pentingnya benda berkenaan tak sampai peringkat memalukan. Itu je. So once benda tersebut memalukan, sama ada kalau A, benda tu betul berlaku, memang benda tu mengaibkan ramai, atau B, benda tu tak berlaku tapi awak tuduh orang tersebut. Dua-dua Dua-dua tak boleh. Dua-dua tak boleh. Okey, Ustaz. Sepanjang ni, kita bercakap tentang prasangka terhadap benda yang kita tak tahu. Maksudnya benda tu may betul terjadi atau tak terjadi, and dikaitkan biasanya dengan kesalahan lah untuk before kita nak menghukum seseorang. Betul. Sekarang kita masuk soalan yang kedua pula Ustaz. Saya nak tujukan kepada Ustaz ya. Okey. Benda yang sah-sah betul. Okey, benda yang sah-sah betul. Okey. Pertama, tentang sumber agama. Okey. Hari ini kita ada golongan yang menolak hadis-hadis sahih. Okey, atau kita tahu anti hadis lah, kan, Quranis, atau ada juga yang hadis ni tak masuk akal, mesti dah diubah kan. Jadi bagaimana pula tentang kesangsian yang merosakkan agama? Okey. Kalau kita lihat dalam masalah agama ni, ini yang kita kata kenapa Allah Taala turunkan wahyu. Naam. Okey, sebab kalau ni kata pada kata-kata manusia tadi boleh berlaku kesilapan dan kesalahan. So bila Allah Taala turunkan Adam alaihissalam, pada mula-mula Allah Taala turunkan Adam, Allah Taala kata dalam ayat 38 surah Al-Baqarah, Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan turunlah kalian semua daripada syurga, semua sekali. Adam, Hawa, Iblis turun. Kemudian Allah kata fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang kepadamu daripadaku sebarang petunjuk. Faman tabi'a hudai, siapa ikut petunjukku, fala khaufun alaihim, maka kita tiada ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih. Tak ada kebimbangan, tak akan bersedih. Kebimbangan tentang benda yang akan datang, kesedihan benda yang telah lepas. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, ayat 39, dan orang yang mendustakan dan kufur dan juga mendustakan, tak percaya dan mendustakan terhadap tanda-tanda kami, bukti-bukti kami, ulaika ashabun, mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka dalamnya kekal. Okay, jadi kalau kita lihat kat sini memang janji Allah Taala untuk utuskan dan berikan panduan yang tak ada silap, tak ada salah. Sebab tu Nabi SAW sendiri sebutkan dalam ucapan baginda ketika baginda berucap depan para sahabat, atau ketika ada orang datang jumpa Nabi, Nabi kata fa inna asdaqal hadis kitabullah. Inna asdaqal hadis kitabullah. Mana sebenar-benar cerita adalah kitab Allah. Wa khairul hadi Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk Muhammad SAW. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diadakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu adalah sesat. So by right kita dah faham daripada agama Islam ni, sebab dia adalah agama terakhir, takkan ada agama selepasnya. Maka janji Allah Taala untuk pemeliharaan terhadap sumber ni tadi. So kesangsian dan keraguan tak boleh timbul. Betul. Kadang-kadang ada orang dia macam Hilmi sebut tentang anti hadis. Dia kata kita buat critical thinking lah Ustaz. Kita
kita nak critical thinking. Dia ada saya jumpa. Kita tak tahu. Dia tak datang lagi. Saya kata dengan dia nak datang siang. Datang malam lewat lah. Kita habis kelas pukul 10.30. Dia sembang dengan dia 11.30 tak balik lagi. Waktu tu zaman mata saya tengah rabun, tak nampak sangat. Betul. Tengah malam nak balik macam mana ni? Saya fikir. Tak apalah. Jadi tapi dia datang dia kata, ustaz, macam mana kita tak tahu hadis ni sahih? Macam mana saya percaya hadis ni sahih? Saya nak fahamkan kepada dia kan. saya cuba saya faham angle mana dia nak datang. Pasal bagi dia kata pasal benda-benda ni ialah by right manusia ni tak boleh tak boleh tersasul, tak boleh kita panggil terselamat daripada tersasul atau tersilap. By right itu keadaan manusia. Ketidaksamaan tu akan berlaku, mungkin akan terlupa, biasalah. Betul. Jadi by right kita tak boleh yakin 100%. Okey, tapi bila dia cakap macam tu, saya cuba bawa dia kepada satu tajuk. Saya kata dengan dia, Quran pada awak macam mana? So kalau anda kata awak boleh doubt tentang hadis, awak boleh doubt tentang Quran. Betul. Lepas tu dia kata apa? Quran pun saya agak ragu-ragu juga. Sudah. Bila cakap itu saya kata dengan dia, saya tak ada sembang awak. Sebab awak tak ada base nak sembang apa. Betul. Saya kena sembang awak daripada kosong balik. Awak percaya Tuhan ada tidak? Lepas tu Maha bijaksana ke tidak? Adakah Tuhan berikan panduan? Adakah Tuhan biarkan semua benda betul? Ada laluan? Tiba-tiba manusia Allah Ta'ala biarkan tanpa panduan. Betul. Semua benda Allah Ta'ala guide, dia manusia lantak korang. Itu by right. Akal yang sihat takkan fikir macam tu.